apabila kita lihat krisis di Indonesia berlaku dan apabila kita lihat mata wang Indonesia menjunam secara mendadak, pada masa sama kita boleh lihat saham turun. Ramai mesti cuak dan takut. Adakah ini akan berlaku di Malaysia? Poin pertama adalah kita harus ingat baru-baru ini kerajaan telah beri rakyat STR dan penjawat awam bonus. So, dalam kata lain, apa kerajaan kita telah buat adalah menyuntik duit di dalam ekonomi Malaysia. Apabila mereka menyuntik duit di dalam ekonomi Malaysia, ini akan menjadi pemangkin untuk lebih ramai orang belanja. Dan time ramai orang belanja adalah bulan puasa dan time raya. Dan sekarang ini kita boleh lihat pelbagai jenis baju Melayu. Kita boleh lihat pelbagai jenis kuih muih. Kita boleh lihat pelbagai jenis barang-barang yang on sale sekarang. Of course, sekarang ini ramai akan start belanja duit. So, apabila duit ini dibelanjakan di dalam ekonomi Malaysia, syarikat-syarikat akan lebih untung, syarikat buat kuih akan untung, kedai-kedai buat baju Melayu akan untung, reseller yang jual songkok akan untung, semua akan untung. Dan apabila ini berlaku, ekonomi kita akan bertumbuh secara sedikit lah.